Geng, hari ni kecoh di Kedah bila ada seorang YB DAP daripada Kota Darul Aman mempersoalkan embas. Kenapa bok naik cukai taksiran di Kedah, di Bandaraya Alustang tu. Jadi ni hari kita nak tanya, adakah YB tahu di Pulau Pinang, parti YB sendiri, ini hari naik 200% cukai taksiran ni. Tapi tak apalah, dia mewakili parti berbangkang di Kedah. Kita nak bagi tahu kepada dia, benda ni tak diwartakan lagi YB. Tak diwartakan lagi. Ini hari embas telah ambil alternatif, hantar surat untuk penduduk buat aduan, buat bantahan dengan cukai taksiran ni. Jadi ada masa untuk penduduk-penduduk di Alustang tu untuk buat bantahan kepada embas. Ini hari lebih pada 90,000 isi rumah dah dapat surat-surat melalui pos. Jadi di situ kalau hampa tengok ada QR, hampa boleh buat bantahan daripada situ. Hampa scan QR tu, hampa boleh bantah embas. Apa yang hampa tak puas hati dengan embas, kenapa bok naik cukai. Ini yang embas buat. Ini hari kita tengok keluar kenyataan rasmi daripada embas. Jadi ini hari hampa ada lagi satu cara, hampa pergi sendiri di pejabat dia di Kolam Ayak Alustang. Torui semuka dengan embas sendiri, cerita masalah-masalah hampa, bantahan-bantahan hampa terhadap cukai yang akan dikenakan seluruh Bandaraya Alustang, cukai taksiran. Jadi ini hari kita nak bagi tahu kepada rakyat untuk berfikir sikit. Kenapa cukai taksiran ni naik? Kita tengok seluruh di negeri-negara Malaysia ni, banyak negeri-negeri dah tinggal Kedah ni jauh dah. Dengan cukai taksiran ni dah naik lama dah. Ini hari kita nak bagi tahu Kedah ni tak naik hampir 35 tahun tak naik cukai taksiran ni. Kalau kita baca di Kulir lebih pada 40 tahun tak naik. Jadi setiap 5 tahun boleh naik. Ini hari embas ambil peluang ni untuk naik sebab kos penyelenggaraan taman-taman ni semua dah naik. Kenapa naik? Kena tanya federal lah. Barang naik, nak pasang lampu jalan pun naik, longkang-longkang semua nak kena bagi bersih. Ini hari kos-kos tu semua dah naik. Jadi embas fikir nak kena bonek juga. Tak ada satu cara jalan dah. Kena bonek cukai taksiran ni untuk penyelenggaraan taman-taman di sekitar Bandaraya tu, Alustang. Jadi untuk Madanon dan untuk bekas-bekas menteri besar ke apa semua, kalau hampa terkesan dengan cukai yang akan dikenakan oleh embas ni, ada saluran dia. Embas dah bagi peluang sampai 5 hari bulan 11 ni untuk hampa buat bantahan.